Guys, minggu lepas pihak Honda dia baru lancarkan sebiji motor. Inilah dia, Honda Warrior 125 Street. Okey, apa bezanya motor ini dengan Warrior 125 yang lama punya? Ini saya tunjuk korang. Yang pertama, apa yang kita boleh nampak dekat motor sini? Nampak dia boleh dashboard dekat depan sini, meter. Dia nampak macam kosongan sebab depan ini dia tak ada cover untuk cover dia punya meter. Jadi kalau tanpa cover ni, apa yang kita boleh buat? Dia nampak naked lah. Kenapa naked? Ini ada 4 skru . Lepas kita cabut 4 skru ni, kita boleh naikkan dia punya handle. Jadi kalau korang rasa bawa motor ini handle dia rendah sangat, apa kita boleh buat dekat sini, kita boleh tinggikan dia punya handle. Jadi ini terpulang lah kesesuaian individu ni. Yang kedua, USB. Sekarang ni Honda dia bagi USB Type C. Dulu Warrior 125 dibagi Type A. Mungkin sebab sekarang ni ramai orang dipakai kabel Type C kan. Jadi dia pihak Honda dia dah tukar Type C. Terusnya lampu depan dia ada ubah sikit lampu depan. Kalau korang nampak lampu ni, dia ada asingkan lampu di LED dekat depan ni. Ini Warrior 125 Street. Lampu belakang juga dia ada beza. Ini lampu belakang dia lagi cantik daripada Warrior 125 yang lama punya. Dari segi harga, Warrior 125 Street ni dia mahal sikit daripada Warrior 125. Bulanan ini anggaran 220 lebih. Anggaran ikat 5 tahun, muka kosong. Kalau yang lama punya 210 lebih. Beza dalam RM10 macam tu aje lah. Lagipun dia punya cover set lah. Yang baru punya dia cuma keluar warna setakat ni lah. Buat pasal ni dia cuma keluar warna ini, warna purple dengan warna putih. Putih belum sampai lagi. Warna purple ni baru sampai kedai saja. Okey, jadi kalau korang nak datang tengok, boleh je datang dekat kedai saya. Lepas tu yang lain sama lah macam dia punya tank 5.5 liter. Tempat storage dia boleh muat satu biji helmet ada 18 liter. Lepas tu rim dia ada warna purple. Purple ni dia ikut warna dia cover set lah. Kalau korang minat motor ni Warrior 125, korang boleh datang dekat kedai saya. Kedai saya dekat Jalan Berserah sebelah Public Bank. Jadi kalau korang duduk jauh tak ada masalah. Kami ada servis penghantaran. Penghantaran tu free tapi ada TNC lah. Jadi kalau korang memang minat, korang boleh PM Terminal Sales. Paling penting, kedai saya ada pusat servis. Jadi kalau korang beli motor dengan saya ataupun tim saya, kalau motor ada masalah, ada isu-isu apa, korang boleh datang dekat kedai saya. Kami ada technician untuk bantu korang. Ini sangat-sangat penting sebab bukan semua kedai motor ada pusat servis tau. Kita jumpa nanti. See you guys.